Hari ini kita akan bermalam di dalam mall. Sekarang ini seluruh mall ini kami punya. Jom, mulakan. Okey, sekarang ini kita akan mencari makanan dahulu. Lapar ni. Okey, sekarang aku dah ada makanan. Jom pergi ke Melaka. Sekarang ini aku tak tahu lokasi mereka. Okay, so sekarang ini kami nak makan dulu, nanti kita akan mula tidur. It is. Nice color too. Are you buying a cushion now? So sekarang ini kita orang akan tidur dulu. Esok kita akan buat aktiviti sikit. Okay, good morning korang. So sekarang ini kita akan memasak untuk lapik perut. Okey, sekarang ini aktiviti pertama adalah lumba lari. Let's go! Okey, so sekarang kita dah ada pemenang. So jom, aktiviti 2. Okey, so sekarang kami tengah main sorok-sorok. Entah Mamat ni ikut menyorok juga. Okey, sekarang aku nak mencari orang sorok. 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 Ai, cepatnya. Okey korang. So sekarang kami nak mencari lagi 2 orang. Mula aku terkejut. Kotak boleh bergerak. Okey, kami dah settle untuk aktiviti kali ini. Sekarang kami nak tunggu Amir memasak dahulu. Lepas tu kita makan. Amir jadi chef. Boleh tahan. Sedap. Amir on top. Sekarang aku nak cari sedikit barang sebelum kami membina. Sekarang kami nak mula tidur. Kita jumpa esok. Okey, sekarang kami akan pergi ke pentas. Okey, so sekarang ini kami akan bagi duit kepada pemenang aktiviti. Okey, macam korang nampak dekat belakang saya ada banyak duit. Lumba lari saya nombor 1. Jadi saya akan bagi dekat mereka belakang saya. Okey. Pemenang nombor 1 adalah Amir. Mereka akan keluar dahulu dari mall. Saya akan belanja orang dekat mall ini. Hello akak. Saya nak bagi duit ini kat akak. Dalam ni free saja. Ini ada rezeki sedikit. Nah, duit dalam ni semua free. Terima kasih banyak. Korang boleh ambil semua duit ini. Sebelum itu saya nak ingatkan, beratur, ambil, jangan habiskan. Okey? Assalamualaikum. Dengan ini awak siapa nama? Nama saya Amani. Kenapa ini, Encik? Okey, Amani, awak. Bukanlah. Awak semua staff manager dengar sini. Dengan ini, semua staff manager boleh ambil duit yang saya bawa ini. Terima kasihlah banyak-banyak Adib. Biasa sahaja. Nak beri rezeki sikit lah. Okey, so sekarang habis sudah kita punya video kali ini. Sampai jumpa lagi.